Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Welcome to podcast santai kita untuk hari ini. Jadi untuk hari ni lah kita special sikit lah sebab kita duduk dekat luar, okay, kita shoot. Selalunya kebiasaannya kita akan shoot di studio kan. Okay, tapi hari ni kita shoot di luar kawasan, okay, latar belakangkan Sungai Perak, okay, Dataran Aman Jaya Manong ni. Okay, jadi hari ni lah kita bawakan pelajar-pelajar SPM 2025 yang sangat hebat dan mendapat keputusan yang cemerlang lah. Okay, jadi dipersilakan 3Z Zaki, Zara dan Zuriati. Okay, jadi untuk podcast kita lah, sebenarnya tujuan kita buat podcast ni untuk awak 3 orang lah kan, panggil awak 3 orang untuk datang berkongsi ataupun share pengalaman awak, okay, kongsi tips ataupun teknik-teknik yang awak belajar, okay, untuk awak capai keputusan yang cemerlang dalam SPM, okay, dan untuk tunjuk kepada adik-adik jugalah, okay, yang boleh lihat ataupun siapa-siapa yang boleh tonton podcast kita ni. Jadi awak boleh untuk kongsikan kepada penonton, okay. Okay, jadi untuk soalan yang pertama lah, cikgu akan tanya kepada Zuriati dulu lah, boleh Boleh. Jadi apa perasaan Zuriati bila kamu melangkah ke sekolah, ambil keputusan, okay, tengok awak dapat result yang cemerlang? Apa perasaan awak macam tu? Okay. So at first tu saya memang tak expect pun saya dapat 9A. Sebab saya pun ada low expectation juga. Maybe dalam 5A macam tu kot. Sebab saya jenis yang bukan pandai nombor-nombor ni. So subjek macam account dan matematik tu memang saya tak expect untuk dapat A. And waktu hari ambil result tu pun saya tak ada ajak parents saya sebab saya takut, kamu datang seorang lah? saya takut kecewakan dia orang. So saya datang seorang. And then bila dapat tahu dapat result elok tu, memang saya terharu sangat lah. Saya nangis dekat mak Zaki. Oh, nangis kat mak orang lain. Oh, nangis kat tak apa. Siapa-siapa mana-mana pun tetap anak-anak pun kita semua bersaudara kan. Okay, jadi dah datang sendiri tu, kamu terus call mak lah lepas tu? Saya call parents terus. Oh, call parents terus lah. Jadi untuk Zara pula, kamu ada subjek yang kamu tak suka ke? Kalau kamu tak betul lah ada subjek yang kamu tak suka kan. Tapi tak ni lah, kita cakap kat sini sebab kita nak bagi semangat untuk orang je. Maybe ada subjek tu kamu boleh overcome ke subjek yang kamu tak suka tu, sampai kamu berjaya. Kita dapat result yang elok. Bagi saya tak adalah saya tak suka subjek tu. Saya suka. Cuma saya struggle banyak dengan subjek tu. Which is saya punya struggle tu dekat subjek account. Sebab saya kan masuk time form 5. So saya baru belajar account tu time saya masuk form 5. Saya tak tahu basic dari form 4 lagi. So saya terpaksa macam form 4 dengan form 5 saya terpaksa macam study dua-dua punya form tu dalam 1 tahun. Lepas tu saya memang lagi satu, saya memang lemah sikit bahagian kira-kira mat ni. So selain daripada account, saya pun lemah juga subjek macam matematik. Sebab matematik ni dari dulu saya rasa macam saya tak pernah dapat tinggi lagi daripada B. Tapi tahun ni waktu form 5, baru saya pun terkejut macam bila time trial tu tiba-tiba saya punya matematik dapat A-. So tu saya rasa macam, time tu jadi semangat saya lah macam, okay, saya akan buat lebih elok lah untuk matematik. Sebab time tu rasa macam tiba-tiba matematik best. Sebab saya dapat A. Selain benda ni tak dapat pun A kan. So jadi dapat A tiba-tiba saya rasa macam, seronok lah. Okay, nak teruskan kan soalan seterusnya pula. Antara 3 orang 3Z kita ni, nota siapa yang paling cantik? Setiap subjek tu mesti akan ada nota yang kita tulis sendiri. Nota siapa yang paling cantik? Kau lah pernah tengok ke? Bagi saya nota Zaki paling kemas. Cantik. Sebenarnya saya tak pandai lah nak buat nota yang ringkas kan. Kalau macam cikgu bagi satu buku tu suruh buat nota ringkas tu, saya tak reti macam mana nak ringkas kan. Biasanya saya tanyalah kawan-kawan kan apa poin-poinnya, barulah saya buat. Maksudnya kamu buat penuh lah? Ha. Oh,
kamu tulis balik lah. Tapi sebenarnya berkesan juga cara macam tu. Bila kita baca, lepas tu kita tulis. Kita jadi ingat lah kan benda tu. Kita akan lebih ingat sebenarnya. Berbanding kita buat, kadang tu kita just tulis point-point. Tapi kita just tulis lah, tapi kita ingat point. Kita tak ingat pun elaboration yang selepas tu kan. Selalunya macam tu lah. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang banyak ajar kami, tak penat kan. Pasalah kerana kami banyak macam. Macam-macam kan. Macam-macam kelas tambahan tak penat buat kelas dan sebagainya. Walaupun daripada pagi dah mengajar kelas-kelas lain kan, sanggup korban masa untuk kami buat kelas kelas malam dan sebagainya. Terima kasih untuk mak ayah saya, selalu support dan sebagainya. Untuk cikgu-cikgu, saya nak ucap terima kasih sebab banyak tolong, banyak korbankan masa, korbankan duit pun ada. Macam-macam lah diorang dah buat pengorbanan untuk kita orang, untuk demi pelajaran kita orang kan. Mak ayah saya pun banyak berkorban juga. Family saya banyak bagi support, cikgu-cikgu, kawan-kawan semua bagi support yang banyak sangat sampai saya sendiri tak percaya kat diri saya, tapi diorang yang percaya kat diri saya. So yang itu memang banyak tolong lah. Alhamdulillah. Dan apa tu, good luck juga dekat batch 2026, SPM 2026. Korang kena percaya dengan diri sendiri sebab kita tak tahu full potential kita macam mana. And rezeki tu, kalau rezeki kita dapat lah kan. Boleh, semua orang boleh buat. Ya, betul. Okay. Jadi untuk Zara lah pula. Kalau Zara boleh balik ke masa silam, atau balik pada masa Zara kecil-kecil dulu, okey. Boleh ulang balik masa, apa yang Zara akan cakap dekat diri Zara? Jadi kalau macam Zuriati pula, kamu ni jenis orang yang study last minute ke ataupun kamu konsisten? Kamu konsisten daripada awal, form 4 lagi, ataupun macam mana? Jadi kamu ada tak cabaran-cabaran yang kamu hadap? Okay, semasa dekat-dekat SPM, okay, waktu SPM, dan macam mana cara kamu atasi cabaran-cabaran tu?